Tahukah anda bahawa bumi hampir mati berkali-kali? Semuanya bermula apabila oksigen mencekik hampir seluruh dunia hingga mati. Peristiwa itu dikenali sebagai Great Oxidation Event. Kemudian datang pula kepupusan Late Devonian apabila lautan kehilangan oksigen sehingga apa sahaja yang terselamat terpaksa berpindah ke daratan. Tetapi daripada bencana itu lahirlah pokok-pokok pertama. Ia dikenali sebagai Cladocelopsis dan merekalah yang membentuk hutan pertama di bumi. Pokok ini juga menyerap karbon dioksida daripada udara dan membantu menjadikan planet ini lebih sesuai untuk didiami. Cara mereka membesar juga sangat pelik. Mereka membesar dengan merobek diri sendiri kemudian sembuh semula. Kemudian muncul Archaeopteryx, salah satu nenek moyang terawal kepada pokok moden. Pokok gergasi ini mula muncul sekitar 385 juta tahun dahulu. Dan bumi masih belum selesai nak membunuh segalanya. Sekitar 252 juta tahun dahulu berlaku peristiwa Great Dying, iaitu kepupusan paling dahsyat dalam sejarah bumi. Letusan gunung berapi berskala besar menyebabkan planet ini menjadi huru-hara, lautan menjadi beracun, suhu meningkat secara melampau. Hampir 90% kehidupan di bumi lenyap. Kemudian, 66 juta tahun lalu, satu lagi bencana besar melanda. Sebuah asteroid sebesar kira-kira 10 km menghentam bumi dengan kuasa yang lebih dahsyat daripada berbilion bom nuklear. Langit menjadi gelap, kebakaran hutan merebak ke mana-mana, tumbuhan mati, rantaian makanan runtuh, dan begitu sahaja zaman dinosaur berakhir buat selama-lamanya. Tetapi setiap kali bumi hampir mati, kehidupan sentiasa kembali lebih kuat yang menimbulkan satu persoalan menyeramkan. Jika bumi mampu melalui semua ini sebelum manusia wujud, mungkinkah reset seterusnya akan berlaku lebih awal daripada yang kita sangka? Follow Space Olah jika anda suka fakta yang mind-blowing.